Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم إنا نعوذ بك من أن نضله أو نضله أو نزله أو نزله أو نظلمه أو نظلمه أو نجهله أو يجهل علينا عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك بسم الله وبالله توكلنا على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam ini kita akan sambung pengajian kita dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Madhhabil Imam Syafi'i. Jilid yang pertama pada membicarakan tentang bersuci dan juga sembahyang. Muka surat 64. Sunat-sunat wudu. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Wudu mempunyai sunat-sunat yang banyak dan yang paling penting ialah yang pertama at-tasmiyah, iaitu membaca bismillah pada permulaannya. An-Nasa'i meriwayatkan dengan sanad yang baik daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa dia berkata, sebahagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mencari air untuk berwudu, tetapi mereka tidak mendapatinya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, adakah sesiapa di kalangan kamu yang ada air? Lalu didatangkan kepadanya air dan baginda meletakkan tangannya ke dalam bekas yang berisi air tersebut. Saya bersabda, berwudulah kamu dengan nama Allah, yaitu menyebut bismillahirrahmanirrahim ketika mana memulakan wudu. Anas menceritakan lagi, aku melihat air terpancar keluar daripada celah-celah jari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka semua dapat berwudu dengan air tersebut dan bilangan mereka lebih daripada 70 orang. Jadi ini hadis tentang sunatnya untuk kita memulakan dengan bismillah sebelum kita berwudu. Jadi apakah kita nak baca bismillah ataupun bismillahirrahmanirrahim? Jadi ini juga diperdebatkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita baca bismillah je, tapi tak suruh baca bismillahirrahmanirrahim. Ini bagi golongan yang mengambil literal hadis, kan? Jadi apakah salah untuk kita membaca bismillahirrahmanirrahim? Tidak, bahkan inilah basmalah yang tercatat di dalam suratul Fatihah, ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi tak salah kita nak baca bismillah saja pun boleh, ataupun bismillahirrahmanirrahim. Kita sebut sekali nama Allah subhanahu, nama sifat Allah subhanahu wa ta'ala, kan? Sifat Allah ataupun nama Allah itu Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim kita sebut dalam basmalah kita. Bukan hanya nak wudu, apa sahaja amalan dan perbuatan yang kita nak lakukan, sunat kita baca bismillah. Apa makna bismillah? Bismillah dengan nama Allah, itu terjemahan dia, kan? Bismillah dengan nama Allah. Yang dimaksudkan dengan bismillah itu adalah bi'aunillah, maksudnya dengan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala aku melakukan satu pekerjaan. Contoh, kita nak minum, kan? Kita baca bismillah dengan nama Allah. Apa maksud dengan nama Allah tu? Maksudnya dengan bantuan daripada Allah aku minum. Maksudnya air yang aku minum ini air yang elok, air yang akan memberikan kesihatan, air yang akan memberikan kekuatan,
air yang apa lagi? Air yang tidak akan mendatangkan penyakit. Jadi itu maksud daripada perkataan bismillah, kan? Maksud bismillah tadi itu dengan bantuan Allah. Begitu juga ketika mana kita berwudu. Jadi kita minta bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala supaya yang pertamanya kita dapat melaksanakan wudu dengan baik, kan? Kerana ada orang yang ambil wudu, tengoklah ada yang ambil wudu tak sempurna, sebahagian muka tak basuh, tangan mencelup-celup macam tu tak sampai ke siku, begitu juga dengan kaki. Jadi kita minta Allah Subhanahu wa taala bantu kita untuk kita dapat melaksanakan wudu itu dengan sempurna. Kemudian yang kedua, kita minta Allah Subhanahu wa taala membantu kita supaya kita yang mengambil wudu, bukan orang ambilkan wudu untuk kita. Maksudnya kita minta ya Allah, maksud daripada perkataan bismillah tadi masa kita berwudu, kita minta ya Allah dalam maksud itu. Maksudnya Allah, ya Allah, berikanlah aku kesihatan supaya aku boleh ambil wudu sampailah aku meninggal. Maksudnya kita tidaklah sakit pada umur 40 ataupun umur 50, kemudian kita stroke, kemudian kita sakit macam-macam yang orang akan mengambilkan wudu untuk kita. Jadi maksud perkataan bismillah itu kita kena bayangkan bahawa kita minta supaya Allah bantu kita selama-lamanya kita boleh mengambil wudu dengan sendiri sampailah kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian sehingga dapat berwuduk dengan air tersebut dengan bilangan mereka lebih daripada 70 orang. Jadi 70 orang, tuan-tuan jangan bayangkan 70 orang macam kita ambil wudu. Kita ambil wudu 70 orang habis sekolah tu. Jadi Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat dia, jangan membazir walaupun kamu berwudu di tengah-tengah laut. Dan walaupun di tengah-tengah laut, yang namanya membazir apa? Membazir itu apa? Membazir bukan menghabiskan barang, tak. Membazir ini menggunakan sesuatu melebihi daripada keperluan, itu namanya membazir, kan? Jadi keperluan kita hanya boleh berwudu dengan satu cebok. Kalau kita geda 2 cebok, itu membazir, kan? Kita mandi, kita ambil mandi wajib lah, kan? Kita mandi wajib agak-agak 10 baldi cukup dah, kan? Dah kira tak tahu, saya tak pernah kira pun kita pakai shower lah. Jadi kita kena faham, mandi wajib contohnya, kan, dia adalah satu ibadah yang dia hanya perlu kepada zon ataupun sangkaan kita bahawa air telah sampai meratai seluruh kulit kita, cukup. Jangan kita pastikan lumen basah, kita ambil cermin pula tengok tu yang sampai 15-16 baldi tu. Jadi cukup kita rasakan air dah sampai, 1 baldi pun dah cukup dah, atas setengah baldi pun dah cukup untuk kita menghabiskan mandi yang wajib tadi itu. Jadi kalau mandi yang wajib pun setengah baldi, sudah tentu mandi yang biasa kita takkan lebih daripada 1 baldi, kan? Jadi begitu juga dengan wudu. Wudu kalaulah kita ambil wudu dengan betul tanpa memazir, mungkin sebetulnya kita boleh ambil 3-4 orang. Betul tak? Kan? Contoh kalau kita ambil menggunakan botol spray. Jadi berapa banyak kali kita boleh berwudu dengan botol spray tadi itu. Tapi botol spray ini dia terhadlah untuk kita basuh anggota-anggota badan kita, untuk kita melebihkan basuhan dan sebagainya, maka kita perlukan air yang lebih banyak daripada itu. Kemudian jadi yang pertama kita mulakan apa saja perbuatan kita, termasuklah kita nak berwudu tadi bismillah ataupun bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, membasuh kedua tapak tangan sehingga 3 kali sebelum dimasukkan ke dalam bekas air. Ada sebab tak? Ada sebab. Karena kata Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, dia telah ditanya tentang wudu Nabi SAW. Lalu dia meminta satu bekas air yang kecil yang diperbuat daripada tembaka. Kemudian dia berwudu untuk menunjukkan kepada mereka cara berwudu Nabi SAW. Dia telah menuangkan air daripada bekas tersebut ke atas tangannya sebanyak 3 kali. Basuhan tangannya kemudian memasukkannya ke dalam bekas untuk berwudu. Kenapa? Kerana dalam riwayat yang lain mengatakan bahawa kerana dia tak tahu kat mana malam tu tangannya pergi. Ada orang yang jenis dia tidur, tangan dia kat dalam seluar, kan?
Jadi untuk mengelak daripada air itu kotor dan memberikan bekas yang tak elok kepada kita, basuh tangan terlebih dahulu. Kita tak tahu, ada orang yang jenis sap jari, kan? Ada orang yang masih sap jari tau, ada, kan? Ada orang yang jenis tak pasal tengah-tengah tidur kita bersen, kemudian keluar kuman dan sebagainya. Jadi sebab itu sebelum ini, kalau kita mengambil wuduk dalam kolah ataupun dalam bekas, tapi kalau air yang mengalir tak apalah, kan? Kita basuh tangan ini sebelum kita kolah, kita basuh tangan dulu sebelum kita celup ke dalam tu, maka sunat hukum dia. Tapi kalau kita tak basuh, boleh tak? Bolehlah, semua orang pakai ambil seorang sikit kita punya bekas air liur basi tu, kan? Sebab kita tak tahu malam tu, kata Rasulullah, kat malam tu tak tahu kat mana tangan kita pergi. Kemudian mungkin kita tidur, ada yang jenis meleleh air liur basi, kan? Kita lap. Jadi ada sebab tak, ada hikmah tak Nabi minta kita basuh tangan sebelum kita masukkan dalam bekas, ataupun kita membasuh muka dengan tangan tadi itu sebelum air itu kita masukkan ke dalam mulut untuk untuk berkumur-kumur, maka cuci tangan tu terlebih dahulu. Saya ada satu orang lah, dia bagi tip, dia kata untuk sihat, kan? Dia kata untuk sihat, Allah Alam, saya tak tahu dapat mana dia, mungkin betul atau tak. Dia kata nak sihat, pagi-pagi tu kena minum air sikit dengan air basi tu pelan sekali. Betul ke? Saya tak tahu lah. Kalau betul, saya nak cuba amalkan lah. Selama ni saya tak lalu nak minum air. Pukul sehari kita minum air. Jadi sunat sebelum kita amalkan, sebelum kita berwudu, maka adalah kita membasuh tangan, kan? Sama ada, walaupun kita bukan tidur sekalipun, kita duduk di jalan, kita tak tahu apa yang kita pegang, kita naik motor, kita naik kereta, kita pegang itu, kita pegang ini, maka sunat kita membasuh tangan 3 kali terlebih dahulu. Tangan ni masuk sampai ke pergelangan tangan lah. Tak perlu kita basuh sampai ke lengan. Kemudian yang ketiganya, menggunakan sugi ataupun siwak. Ia berdasarkan kepada hadis. Bila sebut siwak ni, tuan-tuan sekalian, dia tak semesti dengan kayu sugi. Kayu sugi itu sebab di zaman dulu tak adalah brosli Oral-B macam kita hari ni. Jadi dulu digunakan kayu sugi. Tapi apakah perlu juga kita menggunakan ayat nak sunat tu mesti kayu sugi? Tidak, kan? Berus gigi itu pun sudah menjadi pengganti tempat siwak itu. Jadi sebelum kita berwudu, maka adalah kita gosok gigi lebih dahulu. Itu sunat hukum dia. Baik, kemudian tetapi kalau kita nak ambil pahala lebih, kita nak menggunakan kayu seperti mana Nabi SAW menggunakan. Jadi siwak dalam masa itu menggosok gigi. Tapi kalau kita nak ambil pahala, kerana Nabi SAW menggosok giginya menggunakan kayu sugi, maka kita gunakan kayu. Dan kenapa kita gunakan kayu? Kerana semangat kita nak tiru apa yang Nabi SAW pakai. Termasuk dengan jubah, kita pakai jubah. Jadi sebagian ulama mengatakan jubah ini bukan sunat. Jubah ini dipanggil af'al jibiliyah. Mana af'al jibiliyah? Af'al jibiliyah ini maksudnya kebiasaan orang Arab pakai pakaian itu. Bukan hanya Nabi, Abu Lahab pun pakai jubah, Abu Jahal pun pakai jubah, Firaun tak tahulah pakai jubah ke pakai apa. Jadi orang Arab mabuk pun pakai jubah juga. Kalau tuan tengok Arab yang keluar daripada karaoke kelab malam ataupun keluar daripada tu pun pakai jubah, pakai igel lagi tu, pakai serban tu, pakai itu pakai. Jadi sebagai ulama kata jubah itu bukan sunat, tapi kenapa kita pakai? Karena kita nak pakai macam apa yang Nabi pakai. Jadi dapat pahala tak? Walaupun tidak sunnah, tetapi kita pakai sebab mencintai Nabi. Kita pakai sebab Nabi SAW pakai. Kan? Macam para sahabat, kan? Dia lalu di mana Nabi SAW berlalu. Dia berjalan di mana laluan Nabi SAW. Walaupun benda itu bukan sunnah, tetapi dia lalu kerana dia nak lalu tempat Nabi lalu, kerana dicintakan Nabi SAW. Kan? Jadi begitu juga hal berkaitan dengan jubah. Sebahagian yang mengatakan tidak sunat tadi itu, mereka mengatakan itu perbuatan biasa, kebiasaan orang Arab. Tapi boleh jadi pahala tak? Boleh jadi pahala kalau kita buat kerana nak contohi Nabi SAW. Jadi begitu juga dengan sahabat-sahabat kita yang pakai kayu sugi itu. Kenapa dia pakai kayu sugi? Pagi-pagi subuh pakai kayu sugi, gosok gigi pun boleh juga. Kenapa? Kerana dia nak ikut Nabi SAW. Ya? Baik. Kemudian
Kemudian Nabi SAW bersabda, kalaulah tidak kerana bimbang akan membebankan umat aku, nescaya aku akan perintahkan mereka supaya bersugi pada setiap kali wudu. Maksudnya perintah dalam hadis ini adalah perintah wajib. Jadi Nabi SAW bimbang, kalau seandainya Nabi suruh bersiwak, Nabi perintahkan, jadi takut dia akan jadi wajib. Jadi Allah turunkan wajib umat Islam yang nak sembahyang, yang nak berwudu mesti kena sugi dulu. Jadi Nabi SAW tekankan bahawa sugi ataupun bersiwak ini adalah satu benda yang sangat dituntut. Cuma Nabi bimbang, Nabi takut dia jadi satu kewajipan, dan tapi dia tak jadi satu kewajipan. Dalam hadis ini menunjukkan bahawa siwak ini adalah satu tuntutan perintah yang sangat-sangat oleh Nabi SAW, tetapi tidak sampai kepada peringkat wajib. Kemudian hatta Nabi SAW kan sebelum Nabi wafat pun Nabi menggunakan siwak, dan bila mana kayu sugi yang diberikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah yang gigitkan kayu sugi itu supaya jadi lembut, untuk digunakan oleh Rasulullah SAW. Jadi sentiasa bersiwak, menggunakan kayu siwak itu kerana mencintai Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ada pahala. Kerana ada seorang sahabat yang dia kata, ya Rasulullah, kalau aku bimbang dan aku takut kalau aku mati nanti, mestilah Nabi ni duduk dengan para anbiya, aku ni dia bukan Nabi lah, mana duduklah berasingan daripada anbiya. Maka kata Nabi SAW, anta ma'aman ahbabta, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cinta. Jadi kalau kamu cintakan Nabi, kamu cintakan para alim ulama, maka kamu akan bersama dengan Nabi. Begitu juga dengan kita, kalau cintakan Nabi, kita buat ni kerana cintakan Nabi SAW, maka insyaAllah mudah-mudahan kita akan bersama dengan Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat dan yang kelima, ia berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung dengan tangan kanan dan mengeluarkannya dengan tangan kiri. Jadi dalam hadis Abdullah bin Zaid yang lalu disebut bahawa lalu ia berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya dengan 3 cebok ataupun tiga kalilah. Jadi di sini ulama berbeza pandangan. Apakah kita memasukkan sekali satu tangan tu, mesti kita ambil tangan tu, kita masukkan air dalam mulut kemudian hidung sekaligus, ataupun kita buat asing-asing. Jadi itu ada dua pandangan, jadi dua-dua boleh kita buat. Yang pertama, kita ambil, kita buang. Lepas tu kemudian kita buang, tangan kanan kita masuk, tangan kiri kita hembus keluar. Itu cara yang pertama. Manakala cara yang kedua, kita buat sekali masuk. Bukan keluar balik yang dalam mulut tu masuk ke hidung pula. Bukan. Jadi separuh dia macam ni, separuh kita masukkan. Kita ambil separuh, kita masuk dalam mulut, separuh kita masuk dalam hidung, kemudian kita keluarkan dengan tangan kiri. Mana-mana bolehlah kita nak buat, kan, sunat hukum dia. Kemudian, jadi yang tadi yang ketiga, 4 dan 5, iaitu memasukkan air ke dalam mulut, berkumur-kumur dan memasukkan ke dalam hidung dengan tangan kanan dan mengeluarkannya dengan tangan kiri. Hadis ini bermaksud dia berkumur dan memasukkan air ke hidung menggunakan 1 cebok air, tetapi ia mengulangnya sebanyak 3 kali. Cebok tu ceboklah tangan kita gunakan, jangan cebok tu pak, kan. Cebok tu habis kan. Jadi cebok tu kita gunakan tangan, kan, dia masuk ke cebok tu kita menggunakan tangan. Kita kata cedok, dia kena cebok lah, maksudnya cebok ataupun cedok bolehlah, maksudnya begitu. Kemudian, jadi habis yang pertama kita baca basmalah, kemudian kita basuh tangan, kemudian adalah kita kumur-kumur, kan? Kita kumur-kumur dan juga kita istinsyak, iaitu kita masukkan air ke dalam mulut. Kemudian yang keenam, menyelati janggut yang tebal. Sunat janggut yang nipis wajib. Jadi semua kita ni janggut yang nipis lah. Maksud janggut yang nipis wajib mesti sampai air ke kulit. Kalau janggut yang tebal, tak ada sini janggut yang tebal. Janggut yang tebal hanya luarannya saja diwajibkan. Jadi dalam kalau tak sampai macam mana? Itu tidak diwajibkan. Tapi sunat dia selat-selat. Dia selat-selat ni maksudnya terselat lah. Yang kita ni tak. Kalau abang kita ni kalau seandainya panjang, dia dah jadi tidak wajib mesti sampai ke kulit. Tetapi sunat hukumnya kita menyelati janggut yang panjang ataupun yang tebal tadi tu.
Ketika berwuduk, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil secebok air dengan tapak tangan, lalu baginda memasukkannya ke bawah tulang rahangnya dan menyelati janggutnya dengan air tersebut. Saya bersabda, demikianlah Tuhanku Azza wa Jalla memerintahkan aku melakukannya. Jadi yang kita ni wajib untuk menyampaikan air sampai ke kulit. Kemudian yang ketujuh, menyapu semua kepala. Ini yang sunat tak, bukan yang wajib. Yang wajib hanya sebahagian, kan? Jadi yang sunat kita menyapu keseluruhan kepala mazhab kita. Seluruh kepala hukumnya sunat. Kalau nak pahala lebih, kita masukkan ke semua kepala kita. Lalu baginda menyapu, kata Zaid, Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, lalu baginda menyapu kepala dengan kedua tangannya yang di bawah ke hadapan dan dibalikkan ke belakang, iaitu baginda memulakan sapuan pada kepala bahagian hadapan, kemudian baginda membawa tangannya ke bahagian belakang dan sekali lagi dibawa ke bahagian hadapan dan baginda melakukan sapuan. Jadi macam mana cara dia? Dengan ambil air, jadi kita buat macam tu, kemudian kita patah balik. Termasuk itu adalah tak perlu helai rambut mesti semulai kena ni. Tak, maksudnya kita cukup sekadar kita ambil celupkan tangan kita sebab dia sapu, dia bukan basuh. Basuh ni kita kena basuh. Sapu cukup dengan tangan kita yang basah tadi tu, kita ambil. Kita buh tangan kita atas kepala, kemudian kita patah balik. Baik. Tapi yang rambut panjang tu susah lah nak buat kan? Tapi kalau boleh buat, kita nak ambil pahala sunnah, kita boleh buat. Kemudian menyelati antara celah-celah jari kedua-dua tangan dan kaki dengan air. Menyelati jari-jari dengan jari-jari tangan ialah dengan memasukkan jari kedua-duanya antara satu dengan yang lain, manakala menyelati jari-jari kaki pula ialah dengan digosok jari kelingking tangan kiri bermula dari jari kelingking kaki kanan hinggalah berakhir pada jari kelingking kaki kiri. Jadi sunat ad-duluk ni maksudnya kita menyelati celah-celah jari kita, kan? Kita celah. Jadi sunat. Air mesti kena sampai, wajib sampai. Kalau dah sampai kita tetap menyelati dia, maka itu hukumnya sunat, kan? Sesuatu yang pakai cincin, pastikan cincin yang ketat tu kita keluarkan, kan? Supaya air sampai di kulit kita. Jadi begitu juga dengan kaki, sunat kita menyelati kaki kita tadi tu menggunakan jari kelingking kiri kita. Kita selat setiap celah-celah jari tadi tu. Itu hukumnya sunat. Tapi kalau kita tak selat, kita cukup celup ataupun kita tak ada dekat air, yakin air sampai dah cukup, dah memadai dah, kan? Tapi kalau kita tambah dengan adalku, yakni menyelati, maka hukumnya adalah sunat. Jadi sebab tu kalau kita tengok orang berwuduk, dia basuh kaki macam tu saja, sah tak wudunya? Sah kalau dia sampai air. Tapi kalau kakinya debunya banyak ataupun ada yang menghalang air sampai ke kulit, maka tidak memadai buat begitu, kan? Mesti dia menghilangkan halangan tadi itu, kemudian ditambah dengan menyelati di celah-celah jari tadi. Kemudian yang seterusnya adalah, kita baca hadis di bawah. Aku bertanya, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku berkenaan dengan wudu. Nabi SAW pun bersabda, sempurnakanlah wudu. Selatilah antara jari-jari dan berkumurlah dengan banyak dan secara bersungguh-sungguh, melainkan jika kamu dalam keadaan berpuasa. Okey. Puasa sunat tak kita berkumur-kumur? Sunat. Sunat tak kita istinsar, kita masukkan air ke dalam hidung? Juga sunat hukum dia, kan? Cuma kalau seandainya kita buat biasa-biasa saja, terminum sedikit tak batalkan puasa. Kalau kita kumur-kumur, sikit air masuk dalam mulut, alamak, termasuk dalam pula, kan? Tak, kita buat tidak melampau, tak batalkan puasa. Tapi kalau seandainya kita buat secara melampau, maksudnya air masuk sikit, batal puasa. Sebab dia telah berlebih-lebihan. Kalau waktu yang lain tak ada masalah, pasal dia tidak puasa. Tapi kalau waktu puasa kita berlebih-lebihan, termasuk air sikit, batal puasa. Tapi kalau termasuk air sikit, kita tak berlebihan, cukup sekadar kita ambil, kita buang. Termasuk sikit, ataupun lepas wuduk, kan? Lepas kita ambil wuduk semua, kan ada air-air yang celah di mulut kita. Jadi kita nak kena dulu dah sampai kering ke, tak payah. Sikit-sikit tu dimaafkan, kan? Begitu juga dengan kita masukkan air ke dalam hidung.
ternyata termasuk dengan sedikit yang kita masukkan tadi tidak batalkan puasa. Tapi kalau dengan sengaja, bukan sengaja, dengan berlebihan kita ambil sedut sampai tak ingat kan, jadi termasuk ke dalam rongga kita, maka dia membatalkan puasa kita. Sebab itu dia katakan tadi bahawa kita hendaklah melebihkan masukkan air ke dalam mulut kecuali ketika mana kita sedang berpuasa sahaja. Ni nak puasa dah, maka kumur-kumur boleh, tetapi jangan sampai berlebih-lebihan. Baik, kemudian aku melihat Nabi SAW berwuduk baginda telah menyelati antara jari-jari kakinya dengan jari kelingkingnya, yakni jari kelingking yang kiri, menyapu kedua-dua telinga, zahir bahagian luar dan batin di bahagian dalam dengan air yang baru, bukan air yang telah digunakan pada menyapu kepala. Dah habis kita basuh tangan, kita dah sapu kepala tadi kan, kita ambil air yang baru untuk kita basuh telinga kita sebanyak 3 kali. Keseluruhan kita membasuh sebanyak 3 kali. Sunat hukum dia. Kemudian baginda menyapu kepala dan kedua telinganya. Bahagian batin telinganya disapu dengan kedua-dua jari telunjuk dan bahagian zahir disapu dengan kedua-dua ibu jari. Jadi yang dalam ni, yang luar ni. Jadi kita masukkan, tarik. Kita masukkan, kita tarik. Jadi yang ibu jari di luar, cara kalau kita nak basuh terserahlah macam ni kita basuh. Ambil air kita tadah macam tu pun boleh. Tapi yang sunat kita ikut cara Nabi, ambil yang jari telunjuk ni di sebelah dalam, batin yang di luar adalah ibu jari kita. Kemudian yang ke-10. Jadi kita laju sikitlah sebab ini adalah amalan yang kita selalu buat. Cuma kita nak tahu dia sunat ke tak sunat. Bagaimana cara untuk kita buat. Yang ke-10 membasuh, yakni menyapu semua fardu wuduk dengan sunat-sunatnya sebanyak 3 kali. Jadi basuh sekali boleh tak? Boleh. Yang lagi 2 kali itu adalah hukumnya sunat sahaja. Kemudian Imam Malik, jadi kalau seandainya basuhan pertama belum lengkap, maka kita perlu lengkapkan keseluruhan basuhan, baru dikira satu basuhan. Ya, jadi kalau seandainya satu kita basuh, kemudian yang kedua kita basuh separuh, baru 1 kali basuhan. Walaupun 2 kali kita sampaikan air ke muka kita. Yang dimasukkan 3 kali, yang pertama sempurna, yang kedua sempurna, yang ketiga pun sempurna. Dengan syarat-syarat dan juga dengan kesempurnaan dia lah. Kita kena buat dengan sempurna, barulah dikira satu. Macam tu juga orang yang merapatkan saf. Merapat pergerakan ini pergerakan yang sempurna. Jadi pergerakan yang sempurna, pergi dan balik. Maksud pergi dan balik ini, kalau kita tangan macam ni kan, kita angkat, kita patah balik, itu baru satu. Itu baru pergerakan yang sempurna. Dia pergi, dia patah balik. Kan? Begitu juga bila mana tuan-tuan nak merapatkan saf, kita nak rapatkan saf, jadi pergerakan kita macam mana? Kaki kita macam tu kan? Nak rapat sebelah, kita kangkang, kita patah balik. Baru satu. Bukan 2, itu baru satu. Pergi dan balik baru satu. Kita kadang-kadang kangkang lama dulu kangkang dia. Kan? Baru yang kanan pula bergerak. Begitu juga dengan ke depan. Contoh daripada belakang kita nak masuk ke depan, langkah ke depan berhenti. Kan? Kemudian langkah satu lagi. Tak, pergi langkah baru satu. Tak 2. Kalau sampai ke saf baru 2. Kan? Kalau kita berjalan dan daripada saf ke belakang sampai ke saf depan baru 2 pergerakan, dia tak batal wuduk, yang batal wuduk pula. Dia tak batal selain dan batal selain itu kalau 3 pergerakan berturut-turut. Sekarang kalau sampai ke depan baru 2 pergerakan. Maksudnya kita jalan ke saf yang belakang, kita sampai ke tengah-tengah saf, kaki kiri pun bergerak. Baru 1. Kemudian kaki kanan bergerak sampai saf yang depan, kaki kiri pun ikut. Baru 2. Kalau kita tak berhenti pun boleh. Kita jalan terus sampai ke depan. Jadi kita jalan terus sampai ke depan, maka tidak membatalkan sebab itu baru 2 gerakan. Yang pergerakan dimasukkan 1 tu, pergerakan yang sempurna. Pergi dan balik dia. Pergi dan juga kalau macam pergi dan balik, kaki kanan lah. Kaki kanan, kaki kiri baru 1. Kanan kiri, pasal badan kita untuk disampaikan ke situ baru 1 kan? Jadi kita boleh terus berjalan sampai ke depan, itu baru dikira 2 pergerakan secara berturut-turut. Baik, kemudian menyapu semua fardu wuduk 3 kali secara berturut-turut, dan kemudian
Yang ke-11, mendahulukan yang kanan dari kiri ketika membasuh tangan dan kaki. Boleh untuk kita basuh kiri dulu ataupun kita basuh serentak boleh, kan? Tetapi mendahulukan yang kanan itu hukumnya adalah sunat. Kita terus pergi kat kolah 1, 2, 3 selesai. Sah tak wudu kita? Selesai, kan? Sah wudu kita. Ataupun dekat kolah kita tu kita sekali ciblun, masuk terus kita keluar, kan? Sah tak wudu kita? Sah wudu kita, kan? Yang penting semua anggota yang kita perlu basuh tadi tu kita basuh, kan? Muka, tangan, kepala dan kaki ini anggota yang perlu kena air. Jadi kemudian ini tak tertib sekali masuk je. Tertib itu tidak wajib, hukumnya adalah sunat sahaja. Baik. Kemudian mendahulukan. Kemudian yang ke-12, menggosok iaitu melalukan tangan ke atas anggota ketika mana membasuhnya. Jadi kita menggosoklah, gosok tangan kita, kepala kita celup pun boleh. Tapi kalau kita nak, contoh kalau kita masuk dalam kolah tadi itu, kita dalam kolah kalau kita berenang ambil wuduk, maka hendaklah kita sapu muka kita. Walaupun kita duduk dalam dah, kan, kita nak dapat pahala sunat, kan, kita hendaklah kita sapu tangan kita ke muka kita tadi tu. Kemudian menyapu semua kepala. Ini dah. Kat mana tadi, nombor berapa? Nombor 12, menggosok iaitu melalukan tangan ke atas anggota ketika membasuhnya. Jadi kalau kita di paip, kita tadah, kita sunat kita sapu. Kalau walaupun kita tak sapu air kena, maka tetap disunatkan untuk kita menyapu ataupun melalukan tangan ke atas anggota badan tadi. Nabi SAW telah berwuduk lalu baginda melakukan demikian itu untuk menggosok. Berturut-turut iaitu membasuh anggota wuduk secara berturut-turut dengan tidak putus sekira-kira ia membasuh anggota yang kedua sebelum anggota pertama kering. Kerana mengikut perbuatan Nabi SAW sebagaimana yang disebut dalam hadis-hadis yang lalu. Jadi berturut-turut. Contoh kita nak basuh muka ke atas, basuh kaki ke bawah boleh, kan? Basuh muka ke atas, basuh tangan kat surau, lepas tu basuh kepala kat Masjid Muhtadin, basuh kaki kat bawah. Boleh. Pasalnya berturut-turut itu hukumnya sunat saja. Mualat itu hukumnya adalah sunat sahaja. Melebihkan membasuh bahagian kepala dan membasuh bahagian atas daripada dua siku dan dua buku lali. Kan? Kita basuh kepala, kan, kita satu helai rambut pun dah boleh dah kita basuh. Kan? Tangan kita basuh ngam-ngam sampai siku pun boleh. Tapi disunatkan kita lebihkan sedikit. Begitu juga dengan kaki. Kerana kata Rasulullah SAW itu akan bercahaya di hari akhirat nanti. Bahagian yang kita basuh dengan wuduk tadi, maka akan bercahaya di hari akhirat. Kemudian bersederhana ketika menggunakan air tidak terlalu berlebihan dan tidak kedekut. Jangan kedekut sangat dan juga jangan berlebihan. La ifrat wala tafrit, jangan berlebih-lebihan, jangan berkurang-kurang sangat. Kita cukup-cukup sedang. Yang baik itu adalah adil. Adil apa makna adil? Adil itu tengah. Dia tak berat sebelah macam pengadil. Kan? Apa makna pengadil? Pengadil itu dia tak berat sebelah. Kan? Jadi dia duduk di tengah-tengah. Jadi adil itu dia duduk di tengah-tengah baina razilain, antara dua benda yang tak elok, satu yang berlebih-lebihan, satu yang kurang-kurang sangat. Contoh, kita ambil contoh. Kita ambil contoh dalam bab mencintai Rasulullah, contoh, ya. Mencintai Rasulullah juga yang baik itu sederhana. Maksud sederhana, maksudnya jangan berlebih-lebihan daripada had yang dibenarkan. Seperti mana golongan Yahudi, orang Bani Israel, kan, mereka berlebih-lebihan mencintai Nabi mereka, mengangkat Nabi itu menjadi Tuhan. Itu salah, itu dah berlebih-lebihan. Islam punya ajaran tengah-tengah. Nabi ini orang yang mulia, yang kita perlu agungkan dia, perlu cintai dia lebih daripada segala-galanya. Tapi jangan angkat dia sampai sama taraf dengan Tuhan. Itu dipanggil adil. Dan jangan kurang sangat pula seperti mana sebagian golongan yang langsung tak beriman dengan Nabi. Begitu juga kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala pun kita adil. Adil itu macam mana? Jangan berlebihan, iaitu berlebihan meletakkan Tuhan itu ada banyak. Yang kedua, jangan berkurang sangat pula, maksudnya golongan yang langsung tak beriman dengan Tuhan.
Begitu juga dengan apa saja perbuatan kita, hendaklah kita adil. Apa makna adil? Duduk antara dua benda yang tailuk. Satu berlebihan, satu kedekut ataupun kurang sangat. Baik, begitu juga dalam mengambil air wudu, kita hendaklah patut padan dengan basuhan wudu kita itu. Kemudian yang ke-16, menghadap kiblat ketika berwuduk kerana ia adalah arah yang paling mulia. Tapi kita ambil wuduk kita menghadap ke arah mana? Rata-rata. Sunat saja. Kalau kita boleh ambil wuduk menghadap kiblat, itu hukumnya sunat. Tidak bercakap-cakap ketika berwuduk kerana mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Baik. Kemudian yang ke-18 adalah tasyahud, yakni kita membaca doa selepas daripada wuduk. Ini semua kita hafal dah ni. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Kan? Kita baca doa seperti yang kita selalu bacalah. Itu sunat hukumnya. Kemudian perkara-perkara yang makruh. Jadi kita tahu apa yang rukun wudu, apa dia? Rukun wudu ada 6. Kan? Ini tak boleh kau timnya. Ni mesti kita buat. Yang pertamanya kita niat basuh muka, basuh tangan, sapu kepala dan juga basuh muka, basuh tangan, sapu kepala dan basuh kaki, dan yang keenamnya adalah tertib. Jadi ini adalah 6 rukun wudu, 2 kering 4 basah. Ingat, 2 kering 4 basah. Yang kering tu apa dia? Yang pertama niat, yang keduanya tertib, yakni yang tak kena air. Yang 4 tadi tu yang kena air, muka, tangan, kepala dan juga kaki. Kemudian begitu juga dengan yang sunat-sunat wudu. Saya kira benda ni kita tak perlu bahas panjang lah, dan inilah yang selalu kita buat kan. Kemudian yang terakhir iaitulah perkara-perkara yang makruh ketika mana kita berwudu. Yang ni kita kena jaga-jaga kan. Kerana ada juga sebahagian kita buat kan, bila makruh ni kita kuranglah pahala kita kan. Apa maksud mana makruh? Makruh rugi kalau kita buat kan. Walaupun tidak membatalkan kita punya wudu, tapi mengurangkan pahala kan. Baik. Jadi dimakruhkan perkara berikut ketika mana berwudu: berlebih-lebihan dalam menggunakan air dan tidak terlalu sedikit, kerana berlawanan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita menggunakan air yang terlalu berlebihan, contoh orang yang waswas basuh sampai 5-6 kali, yang sunat tu hanya 3 kali, kita basuh 4 kali, yang keempat tu dah melebihi daripada keperluan, bermakna membazir tak? Membazir. Eloklah basuh 4 kali. Dah Nabi suruh 3 kali je, kita basuh 4 kali, faham? Kali yang keempat tu membazir. Membazir ke? Kita bukan ambil air kalau kita ukur air tu, kita timbang air yang kita basuh yang keempat tu, 1 tudung air, 1 tudung botol air ni pun tak penuh. Betul tak? Tapi membazir tak? Membazir kan? Kerana kita membasuh lebih daripada apa yang telah disebut, yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan basuh lebih daripada 3 kali. Kita basuh paling maksimum, kita basuh hanya 3 kali sahaja kan? 1 kali boleh, tetapi yang afdal adalah kita basuh sebanyak 3 kali. Kemudian yang kedua, perkara yang makruh dalam wudu adalah mendahulukan yang kiri dari yang kanan ketika membasuh tangan dan kaki, kerana ia berlawanan dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Tapi terayalah hari ni nak masuk kiri dululah, asyik kanan dia, kiri pula kita bagi canggat dia. Boleh wudu kita sah ya? Tetapi hukumnya adalah makruh. Macam contoh kan, kita dah habis, kita pergi wudu semua, kita tengok di tangan kanan kita ada sisi ikan contohnya. Kan kita baru siang ikan, ada sisi ikan. Jadi bermakna tangan kanan kita ini tak sah. Tangan kiri kita sah tak? Tangan kiri kita sah. Kan afdalnya kita dahulukan kanan, bermakna kita cabutkan sisi ikan tu, kita basuh balik tangan kanan. Muka tak payah dah. Kan? Muka tak payah dah, pasal muka dah lulus dah. Kita ambil yang tak lulus. Yang tak lulus bermula daripada tangan. Kan? Kita basuh tangan kanan, kita basuh tangan kiri, kemudian kita buatlah yang sunat-sunat yang lain, sapu kepala, basuh telinga dan kita basuh kaki. Tapi kalau seandainya kita tak nak basuh yang kiri, kita yang kanannya kita basuh, pasal sini je kita pun basuhlah, kita basuh tangan kanan kita kan. Kiri tak nak basuh, bukan kita lepas kanan kiri dia dah basuh tadi, jadi dia nak guna pakai
yang membasuh kiri dulu daripada kanan. Jadi dia tak membasuh kanan pun tak ada jadi masalah. Sebab tidak mesti syarat wuduk itu mesti kanan dulu. Dia hanya sunat saja kanan dulu baru kiri. Nak basuh serentak pun boleh, nak kanan kiri dulu pun boleh, kiri kanan dulu pun boleh, tak ada masalah. Cuma yang afdalnya adalah kita basuh kanan terlebih dahulu 3 kali, barulah kita basuh yang kiri 3 kali. Kemudian mengelap wuduknya, air yang melekat pada anggota wuduk dengan tuala, sapu tangan tanpa apa-apa keuzuran seperti terlalu sejuk ataupun panas. Jadi mengelap air wuduk itu hukumnya makruh. Kecuali kalau kita berada di tempat sejuk lah. Kalau negara sejuk memang kena lap lah. Kalau bilik air memang kami dulu mesti ada tuala lah kalau waktu di tempat-tempat negara sejuk. Habis wuduk dalam bilik air tu lap selalu. Kita lap bagi kering kan. Tapi kalau tanpa keperluan itu makruh hukumnya. Kena ambil contohnya kalau kita lepas mandi, kita berwuduk kan kita sapu kan, kita keringkan badan kita. Afdalnya habis mandi barulah kita berwuduk kan. Lepas habis mandi kita lap apa semua tu barulah kita berwuduk selepas kita pakai tuala. Kita berwuduk sebab apa? Sebab mengelap air wuduk yang ada di badan tadi itu hukumnya makruh kalau tanpa sebab kan. Ada sebab ni kalau terlalu sejuk ataupun kulit itu tak boleh terlalu basah dan lembab, maka itu cerita lain. Kemudian yang keempat, memukul muka dengan air kerana ia berlawanan dengan memulakan. Jadi banyak orang yang membasuh ambil wuduk, dia punya ambil wuduk kan kita sunat pelan-pelan. Dia tepek air ke muka dia, terpelanting kena orang sebelah. Saya pernah satu hari waktu saya kat Syria lah, ada satu hamba Allah, kawan saya lah, dia ambil wuduk macam tu. Jadi dia bersepah air dia ambil wuduk. Jadi ada seorang kanak-kanak saya ingat dalam umur 8 tahun, 9 tahun macam tu lah kan. Jadi dia tegur kawan saya ni, dia kata tak boleh, macam ni makruh. Kawan ni punya takut jatuh standard kerana ditegur oleh budak kecil, saya ingat dalam 9 tahun pun umur budak tu kan. Jadi dia kata, tak apa mazhab Syafi'i tak apa, kata dia. Kita mazhab Syafi'i tak apa, kata dia. Jadi lepas tu saya tengok dia tak buat dah lah. Cuma dia nak cover malu dia dengan budak-budak tegur tadi. Dia kata tak apa mazhab kami mazhab Syafi'i tak apa, tak ada masalah. Saya dengar senyum je lah. Jadi makruh hukum dia ini mazhab Syafi'i kan, makruh hukum dia kita menempel ataupun mencampak, mentepuk muka kita dengan air yang kita gunakan untuk berwuduk. Baik. Kemudian muka ni adalah satu anggota yang kita perlu muliakan. Sebab itu Nabi larang kita pukul muka kan, antara anggota yang dia larang pukul. Tapi ada hari ini sukan lempang kan. Sekali lempang memang itu adalah satu sukan yang haram lah kan, bertentangan dengan apa yang apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memuliakan muka itu di tadi. Kemudian membasuh atau menyapu lebih daripada 3 kali yang kita sebutkan tadi. Basuh kali keempat makruh hukum dia. Jadi jangan basuh, jangan buat rajin. Dia cukup 3 kali sahaja. Kan? Tapi ialah satu, sebenarnya orang yang penyakit was-was ni, dia bermula daripada kerana dia nak jaga ibadah itu supaya dapat dilakukan dengan paling sempurna. Kan? Itu bagus, dari satu sudut itu bagus kerana dia nak buat ibadah ini paling baik. Kan, dia bukan nak main-main ibadah, maka dia akan buat paling baik sehingga kan kadang-kadang dia buat lebih. Tetapi dari sudut yang tak baiknya, kerana dia telah melanggari apa yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kan, macam orang yang was-was dalam sembahyang. Itu bermula daripada mana? Bermula daripada dia nak sembahyang itu khusyuk. Kan? Dia tak nak macam orang lain sembahyang kata-kata pun dia tak tahu apa yang dia buat. Kan? Jadi kalau boleh orang yang berpenyakit was-was, berdoalah kepada Allah. Kerana kita tak boleh kata senang nak ubah orang was, tidak kan, kita tak dulu di tempat dia. Jadi kalau ada pada tuan-tuan penyakit was-was seperti itu, yang was-was kita ambil wuduk ke, was-was kita mandi, keluar kita buang kecil dan segala macam, maka kita berdoalah kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala hilangkan penyakit was-was ni daripada kita. Dia bukan satu penyakit yang mudah untuk dihilangkan. Kita perlu doa kepada Allah kalau ada penyakit itu kepada kita. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata dalam kitab Majmu', hadis ini adalah hadis yang sahih. Maka hadis tersebut ialah sesiapa yang beriktikad bahawa yang sunnah itu ialah membasuh, menyapu lebih daripada 3 ataupun kurang daripadanya, maka ia telah berlaku tidak baik dan zalim. Ini kerana telah menyalahi sunnah Nabi SAW.
Yang keenam, meminta tolong orang lain supaya masuk anggota-anggota wuduknya dengan tanpa keuzuran. Dia punya malas ambil wuduk kat kunyah, bukan dia ambil wuduk kat badan dia untuk kita. Dia minta kita minta dia tolong masukkan muka kita, tolong masukkan tangan. Kalau uzur, tak apa. Sebab itu kita sebut awal tadi, kita membaca bismillah sebelum kita memulakan wuduk, kita minta Allah berikan kita sihat sampailah kita mati, boleh ambil wuduk dengan sendiri. Tapi kalau kita sihat minta orang ambilkan, maka itu hukumnya makruh. Boleh tak boleh? Boleh, tapi hukumnya makruh. Berlebih-lebihan dan melampau ketika berkumur dan memasukkan air ke hidung serta mengeluarkannya bagi orang yang berpuasa, kerana dibimbangi air tersebut akan kembali ke halkum lalu membatalkan puasanya. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya berlebihlah ketika memasukkan air ke dalam hidung kecuali ketika mana kamu sedang berpuasa. Sedang berpuasa, berlebih-lebihan kumur-kumur, begitu juga dengan memasukkan air ke dalam hidung, hukumnya adalah makruh. Manakala selain daripada berpuasa, maka hukumnya adalah sunat. Begitu juga berkumur-kumur yang dikiaskan kepada memasukkan air ke dalam hidung, bahkan ia lebih utama dihukumkan makruh daripada memasukkan air ke dalam hidung. Jadi itulah tuan-tuan, perkara yang memakruh ataupun perkara yang makruh ketika mana kita berwuduk. Jadi ada soalan? Ya. Okey. Jadi muka dan juga atau anggota yang lain, bezanya di mana? Bezanya adalah basuh dan sapu. Kan? Jadi kalau basuh, apa definisi basuh? Air itu mengalir. Kan? Sapu tak semesti air itu mengalir. Kan? Maka sebab itu yang wajib muka, tangan dan juga kaki dia adalah anggota yang perlu dibasuh, bukan sapu. Bila anggota itu perlu dibasuh, bermakna perlu kita spray sehingga air itu mengalir. Selagi air itu tak mengalir, kemudian kita ratakan, tak sah wuduk kita. Itu sesuai untuk anggota yang sapu. Kalau basuh, kita perlu spray tembak 11, 12, 13 kali, air itu mengalir, barulah kita ratakan. Kita ambil dua tangan kita ratakan. Ratakan pusing sampai habis. Satu kali, kan? Kita nak buat 3 kali, kita buat spray yang kedua sampai air tu mesti mengalir. 1, 2, 3 tak mengalir, kita sapukan, tak sah kita menyungguh. Dia berbeza dengan kepala. Kepala kita sembak 1, 2 kali pun dah boleh dah, sebab kepala tu sapu, kan? Tembak sekali atau buh di tangan kita pun sapu. Boleh, itu kepala pasal dia sapu. Begitu juga dengan tangan. Tangan mesti basuh, kita spray sampai air mengalir, kita ratakan. Begitu juga dengan kaki, spray sampailah air itu mengalir. Kita boleh anggarkan 10 kali ke atas air itu mengalir, barulah kita ratakan. 10 ke 15 kali lah tuan-tuan tembak. Berdasarkan kepada mulut spray itu. Kalau jenis spray banyak, sekali bolehlah mengalir lah. Tapi kalau spray biasa yang tuan-tuan dapat masa pergi umrah tu, pergi spray tu, yang tu anggarkan 10 ke atas baru air tu mengalir, baru kita boleh meratakan air tersebut. Wallahualam. Ada soalan? Baik, jadi kalau tak ada soalan, saya kira cukup sekali itu dulu untuk kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan juga faedah untuk kita bersama, insyaAllah. Jadi kita sambung nanti di bulan Ramadan. Ada tazkirah ke? Jadi ada ya. Kalau boleh slot yang samalah. Sebab saya biasa jadual saya tak bertukar lah pada hari-hari itu. Jadi kitab kita insyaAllah kita akan sambung nanti lepas raya nanti insyaAllah. Jadi insyaAllah pada 18 hari bulan, hari Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, saya akan ke Lubnan. Tentu doalah supaya saya selamat pergi dan balik. Lubnan, pergi kem pelarian Syria dan juga Palestin, untuk kita bawa sikitlah bantuan untuk sampai kepada mereka. Doakan supaya selamat pergi balik pada tahun 2022 ke 2021. Saya pergi kena COVID 20 hari. Jadi yang ni insyaAllah mudah-mudahan COVID dah tak ada. Jadi insyaAllah mudah-mudahanlah kita dapat pergi dalam keadaan yang baik dan dapat melaksanakan tugas dan amanah dengan baik insyaAllah. Jadi saya kira tak adalah cukup sekadar untuk kita malam ni. Mudah-mudahan ilmu yang kita kongsikan kita dapat amalkan, mudah-mudahan ada pahala tambahan untuk kita insyaAllah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.